Kenapa Tugu Alexander the Great ni menjadi kontroversi? Okey. Tugu Alexander the Great ni sebenarnya dibina lepas Macedonia dapat kemerdekaan daripada Yugoslavia. So diorang ni nak mendeklarkan negara diorang ni adalah asal usul Alexander the Great lah. Ni menyebabkan kerajaan Yunani ataupun Greece tu marah. Ya, sebab kita tahu Alexander the Great ni tamadun Yunani punya. So Macedonia ni duk claim lah benda ni kan. So ini menyebabkan Greece tak recognize ataupun tak iktiraf kedaulatan negara dia. So ini menyebabkan Macedonia ni tak dapat masuk EU dan juga NATO lah. So menyebabkan Macedonia ni agak miskin lah berbanding dengan negara-negara lain kan. Sebab dia tak dapat masuk EU dan juga NATO. Dan pada tahun 2019, Macedonia telah menukarkan nama negara dia menjadi North Macedonia. Sebab dia nak memperbaiki hubungan dia dengan Greece lah. Macedonia juga menukarkan nama airport dia daripada Alexander Great International Airport kepada Skopje International Airport untuk mengeratkan lagi hubungan dengan negara sekeliling. So itulah cerita dia. Tugu ni bukan kaleng-kaleng buatkan gaduh negara ni dengan negara lain.